Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk video kali ini saya akan menerangkan pula berkenaan dengan amalan ataupun pergerakan kita ketika bermabit di Muzdalifah. Pada video yang sebelum ini saya telah kongsikan dan saya telah terangkan tentang pergerakan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Jadi jemaah akan berperingkat bergerak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Mungkin ada yang bergerak sebelum maghrib, dan mungkin ada yang bergerak selepas maghrib. Bagi jemaah yang bergerak ke Muzdalifah sebelum maghrib, maka solat maghrib dan isyaknya secara jamak tamam di Muzdalifah. Saya ulang sekali lagi, bagi jemaah yang bergerak dari Arafah ke Muzdalifah, bergeraknya sebelum maghrib, maka solat maghrib dan isyak secara jamak tamamnya dilakukan di Muzdalifah. Adapun jemaah yang bergerak ke Muzdalifah selepas maghrib, maka solatlah maghrib secara jamak tamam di Arafah. Dan perlu dimaklumkan juga bahawa selagi tuan-tuan belum bergerak ke Muzdalifah, masih berada di Arafah, maka tuan-tuan masih lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan ibadah berwukuf di Arafah itu. Maka teruskanlah nak berdoa, berzikir dan sebagainya selagi belum bergerak ke Muzdalifah. Okey, baik. Jemaah semua akan bergerak ke Muzdalifah secara berperingkat dan mungkin akan ada yang sampai 7 malam, 8, 9, 10 dan mungkin 11 malam. Jemaah akan berada di Muzdalifah atau disebut sebagai bermabit di Muzdalifah. Yang mana bermabit di Muzdalifah ini adalah merupakan salah satu wajib haji. Jadi jemaah akan bermabit di Muzdalifah. Bagaimana situasi Muzdalifah? Muzdalifah ini adalah tempat yang lapang yang tidak ada disediakan kemah, melainkan dibentangkan kapet, dan jemaah akan duduk di atas itu dalam suasana yang lapang lah, tidak ada kemah disediakan, ya. Jadi jemaah akan berada di Muzdalifah, bermabit di Muzdalifah itu sehingga separuh malam. Apa maksud separuh malam? Separuh malam ni ialah di antara maghrib sehinggalah subuh besok, di tengah-tengah tu, pertengahan, itulah dikata separuh malam. Jadi waktu yang tepat separuh malam itu akan dimaklumkan nanti bila nak dekat dengan hari wukuf nanti. Bila yang dikatakan waktu separuh malam itu. Berdasarkan kebiasaan sebelum-sebelum ini, anggaran waktu separuh malam itu ialah antara 11.30 malam hingga 11.45 malam. Mungkin sama dan mungkin ada perubahan mengikut situasi semasa nanti. Jadi jemaah akan bermabit di Muzdalifah, duduk di Muzdalifah itu sehinggalah melepasi separuh malam. Katalah separuh malam itu ialah 11.45 malam. Jadi jemaah akan duduk di situlah. Daripada petang 9 Zulhijjah itu ataupun malam 9 Zulhijjah sampailah melepasi separuh malam, katalah jam 11.45 malam. Selepas daripada itu dah melepasi waktu separuh malam, 10 Zulhijjah malam tersebut, ya, maka barulah akan ada pergerakan bas daripada Muzdalifah pergi ke Mina, iaitu kemah jemaah di Mina. Jadi seharusnya saya ingatkan juga kepada tuan-tuan, pergerakan daripada Muzdalifah ke Mina juga berperingkat-peringkat. Jadi perlukan kesabaran. Mungkin ada jemaah yang bergerak pukul 12 pagi, ada yang bergerak pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5, begitulah seterusnya. Bahkan mungkin sampai ke esok paginya barulah selesai jemaah dari Muzdalifah itu bergerak pergi ke kemah Mina. Baik, apa yang perlu kita lakukan semasa bermabit di Muzdalifah? Kita disunatkan untuk terus bertalbiyah, berdoa, berzikir, solat sunat. Namun begitu, ya,
selain kita dah selesai solat fardu, maka bolehlah yang ada peluang kesempatan nak meneruskan berzikir dan berdoa. Dan ada satu lagi amalan berada di Muzdalifah, iaitu mengutip anak batu. Realitinya, kebiasaan jemaah haji ini akan diberikan setiap seorang satu uncang anak batu yang sepatutnya mencukupi untuk lontaran sehingga 13 Zulhijjah. Dan dia akan diberikan masa di hotel lagi. Jadi sekiranya memang kita dah cukup batu yang diberikan, maka sebenarnya tak perlu dah kita nak kutip batu di Muzdalifah. Namun sekiranya batu yang diberikan itu barangkali mungkin tidak cukup untuk lontaran keseluruhannya, maka kutiplah anak batu itu semasa kita di Muzdalifah. Dan sedikit tip saya berikan kepada jemaah sepanjang berada di Muzdalifah, sekiranya ada kesempatan masa, gunakanlah masa di Muzdalifah itu untuk tuan-tuan rehat, dan kalau perlu tidur, tidurlah walaupun dalam keadaan yang kurang selesa tanpa kemah, dengan suasana ruang terbuka. Kerana tuan-tuan perlu simpan tenaga. Kerana besok paginya 10 Zulhijjah, siang 10 Zulhijjah itu, tuan-tuan akan berjalan dari kemah Mina pergi ke tempat melontar yang jauhnya sekira-kira 3.5 km pergi dan 3.5 km balik. Jadi memerlukan tenaga yang banyak. Maka semasa di Muzdalifah itu, kalau boleh rehat, rehatlah sementara menanti bas tuan-tuan akan tiba untuk dibawa pergi ke Mina. Jadi harap bersabar kerana Muzdalifah antara tempat yang menguji kesabaran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi video ini saya memberi penerangan sekadar untuk bermabit di Muzdalifah. InsyaAllah video seterusnya kita akan beri pula penerangan semasa jemaah berada di Mina. Jadi semoga bermanfaat. InsyaAllah kita nantikan video seterusnya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.